Hello, nak apa? Senja, boleh tak ajak kita orang record podcast? Lagi seorang je. Podcast? Jom. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pendengar. Saya Nur Batrisha. Saya Syihad Awanis. Saya Sanjay Soren Silvanison. Dalam video kali ini, saya dan rakan-rakan saya nak membincangkan tentang topik yang sangat menarik, iaitu konsep alam Melayu dari sudut budaya dan sejarah, Serta teori-teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Dengan menumpukan kepada teori Cina, teori Arab dan juga teori India. Baiklah, Sanjas, boleh tak ceritakan apa tu konsep alam Melayu? Konsep alam Melayu ialah satu konsep yang berbentuk identiti, warisan dan sejarah bangsa Melayu di rantau Asia Tenggara. Selain itu, alam Melayu pula, alam Melayu ialah wilayah yang kaya dengan pelbagai budaya dan mempunyai sejarah yang sangat luas, kerana alam Melayunya merangkumi dari Madagaskar hingga Taiwan. Wow. Nak tahu tak konsep alam Melayu dari sudut sejarah? Boleh. Okey. Konsep alam Melayu dari sudut sejarah ni ialah alam Melayu ni merupakan penghubung tamadun. Bukan itu sahaja, masyarakat di alam Melayu ni juga dia berkongsi satu bahasa dan dapat disatukan melalui budaya. Seterusnya, alam Melayu ni juga meliputi wilayah yang besar dan luas, iaitu dari gugusan kepulauan dan daratan di Asia Tenggara. Alam Melayu ini juga dia menjadi tumpuan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Angkor, Majapahit dan Sriwijaya. Banyak penerangan yang sangat baik. Boleh tak ceritakan konsep alam Melayu dari sudut budaya? Boleh. Baiklah, konsep alam Melayu dari segi budaya ni sebenarnya mereka menekankan nilai budi, sopan dan juga saling menghormati. Baiklah, macam kita tahu, masyarakat Melayu kan mereka memang sangat menekankan budi bahasa, gotong royong dan juga hormat kepada orang tua. Jadi perkara-perkara inilah yang menjadi asas keharmonian sosial. Selepas kedatangan Islam ke alam Melayu ni, sebenarnya nilai yang kita guna tadi iaitu budi bahasa, gotong royong dan saling menghormati ni diperkukuhkan lagi dengan konsep adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Baiklah, dalam seni dan estetika budaya, alam Melayu ni sebenarnya kaya dengan simbol spiritual. Contohnya, ukiran kayu yang berunsur flora, seni tenun yang syarat dengan makna falsafah dan akhir sekali seni bina rumah yang menzahirkan keharmonian antara manusia dan juga alam. Baiklah, dalam segmen ini kami nak menelusuri tentang teori kedatangan Islam dari Arab. Baiklah. Bagi teori Arab, ada sejarawan yang mengatakan bahawa Islam ini datang dari Arab sejak abad ke-7 Masihi. Contoh tokoh yang menyokong teori Arab ini ialah Hamka, dan beliau menolak teori Gujarat kerana teori Arab ini lebih awal daripada teori Gujarat. Teori Arab pada 7 Masihi, manakala teori Gujarat pada ke-13 Masihi. Jadi, melalui pedagang-pedagang Arab yang singgah di alam Melayu inilah yang menyebarkan agama Islam. Bukti yang menyokong teori ini ialah apabila penemuan batu nisan dengan tulisan Arab yang bertarikh 419 Hijrah bersamaan dengan 1028 Masihi di Teluk Cik Munah, Pekan Pahang. Bukan itu sahaja, Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas juga menyokong teori Arab ini. John Crawford yang menyatakan Islam ni datang dari tanah Arab dengan bukti catatan ketika pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Orang Arab ni dia dah berada di Nusantara ni dah lama dan menjalankan perdagangan. Apabila saya dengar hujahan daripada Tisha iaitu teori Arab, sebenarnya dia agak sama dengan teori Cina. Jadi teori Cina ni sebenarnya dia berpendapat bahawa Islam dibawa ke tanah Melayu melalui hubungan diplomatik dan juga hubungan perdagangan sejak abad ke-7 Masihi. Antara tokoh yang menyokong teori ini adalah S.Q. Fatimi dan juga T.W. Arnold. Baiklah, mereka ini menegaskan bahawa komuniti Islam sebenarnya dah lama dah wujud di Canton dan juga Guangzhou, iaitu pelabuhan penting di selatan China. Jadi bukti sejarahnya ialah penemuan batu nisan Islam di Terengganu yang bertarikh 1303 Masihi juga menunjukkan gaya ukiran yang menyerupai seni batu nisan Cina. Baiklah, selain itu, hubungan diplomatik antara Kesultanan Melayu dan juga dinasti Ming memperkukuh teori ini. Catatan perjalanan oleh Laksamana Cheng Ho, beliau merupakan seorang Muslim dari dinasti Ming, membuktikan bahawa adanya penyebaran Islam secara aman melalui hubungan diplomatik dan juga hubungan perdagangan. Macam mana pula dengan teori India? Teori India ini menekankan peranan India sebagai perantara penting dalam penyebaran Islam di rantau ini. Antaranya, definisi dan latar belakang teori India adalah
menyatakan bahawa Islam sampai ke alam Melayu melalui pedagang dan pedagang Islam. Seterusnya, mereka bertapak di Gujarat dan Malabar. Kawasan ini juga merupakan pusat perdagangan maritim sejak abad ke-12 dan ke-13 Masihi. Menurut Profesor Dr. Abdul Jalil Burham dan sejarawan seperti Pinapel, para pedagang dari Arafah, mereka menetap di India dan mereka membuat pelabuhan Gujarat sebagai pangkalan sebelum meneruskan pelayaran ke Kepulauan Melayu. Bukti yang menyokong teori ini termasuk batu nisan. Dalam teori India juga ada batu nisan Islam tertua di lereng Gresik, Indonesia, tertarik 1882 Masehi. Jadi apa kata kita teruskan dengan analisis peribadi. Saya lebih menyokong kepada teori Arab kerana menurut bacaan saya dapat ketahui bahawa banyak penemuan batu-batu nisan yang ditulis dengan tulisan Jawi yang menunjukkan bahawa teori Arab inilah yang menyebarkan agama Islam. Tata cara dan bacaan Al-Quran di Nusantara ini juga hampir sama dengan tata cara bacaan Al-Quran di Timur Tengah, khususnya di negara Arab lah. Kalau di Nusantara ini sama dengan negara Arab yang menggunakan letak bayati. Bagaimana pula dengan pandangan Sanchez? Okey, pandangan saya pula, saya sangat setuju dengan teori India lah. Ia menunjukkan bahawa penyebaran agama Islam di alam Melayu berlaku secara beransur dan aman dan damai lah. Dalam adat tradisi perkahwinan Melayu ada kan, ada yang dari India berinai, Ya, betul-betul. ada tradisi India juga kan. Betul-betul. Bahawanya saya punya percaya bahawanya menekankan teori India lah adalah teori yang paling best lah. Faham. Saya lihat bahawa teori Cina ni sememangnya ada asas yang kukuh antara hubungan diplomatik dan juga hubungan perdagangan antara alam Melayu dan juga Cina. Menurut bacaan saya sendiri, pedagang Arab sebenarnya telah lama aktif di perairan Nusantara sebelum pengaruh Cina berkembang. Tapi walau bagaimanapun, saya tetap menyatakan bahawa teori Cina ni kita tak boleh ketepikan sebab dia tetap penting kerana ia menonjolkan sifat keterbukaan masyarakat Melayu untuk menyesuaikan pengaruh luar dengan nilai dan juga cara hidup masing-masing. Secara keseluruhannya, alam Melayu ialah satu tamadun yang berkaya dengan budaya, warisan dan sejarah yang sangat luas. Sementara itu, teori Cina, India dan Arab ini telah membuka ruang kepada kita untuk memahami hubungan lintas budaya antara dunia Islam, dunia Arab, dunia Cina, India dan alam Melayu. Betul. Baiklah, sebagai generasi muda, kita sebenarnya bertanggungjawab untuk menilai sejarah bukan sekadar untuk mengetahui masa lalu, tetapi untuk membina jati diri dan juga masa depan yang lebih berilmu serta Beradab. Betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bye.